Padang lembap akibat hujan lebat pada sebelah petang membataskan pergerakan kedua-dua pasukan. Turun buat kali pertama tanpa pengendalinya Madzan Mat Aris yang direhatkan pihak pengurusan, Terengganu tidak menunggu lama untuk mendahului lawan. Joseph Kalangti bijak menyempurnakan gol pendahulu seawal minit pertama. Perak yang ketinggalan 0-1 menggandakan asakan untuk menyamakan kedudukan. 5 minit sebelum separuh masa pertama tamat, rembatan cantik Muhammad Rafiuddin Rodin melegakan pengendalinya Nurizan Abu Bakar. Minit ke-64, Perak mendahului pasukan Terengganu menerusi penyerang import barunya Albert Dominic. Hajat Perak untuk membawa balik 3 mata penuh tidak kesampaian apabila Terengganu menyamakan kedudukan menerusi Hasmizan Kamarun menjelang minit ke-87. Keputusan muktamad Terengganu 2, Perak 2.